Kau nak keluar kan, Jin? Nak sangat. Aku dah penat lah duduk dalam barang budak ni. Panas berpeluh, tak nampak ni berpeluhnya. Rambut pernah melekit. Kalau kau nak keluar, insya-Allah aku boleh tolong. Hanya ada satu cara je untuk kau keluar balik. Keluarkan lidah kau. Perlu. Rosita, pegangkan. Duduk. Ada siapa-siapa di Jarum? Suhaila? Ada mimpin maju. Jarum ni. Boleh. Kan tempat ni lebih bagus dari kondo lama kita. Banyaklah. Ida, jaga tonasi tu. Ni Mama, bukan kawan Khalida. Ya? Hormat sikit. Pasal kita punya kuliah minggu depan tu, Ya. Ustaz Jeffrey akan email dalam ataupun dia akan Facebook sekali lah pada semua yang jemaah. Siapa tu? Tak pernah tengok pun. Tu jiran saya tu baru pindah. Saya balik dulu lah. Okey. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ida, ada kotak lagi tak dalam kereta? Ada, sekotak lagi. Tak apalah, Mama pergi ambil ya. Mama. Ya? Tak apalah, Ida ambil. Kak, Mama sakit pinggang. Ida juga kena urut. Mula-mula dia masuk pindah sini, abang ingatkan dia ni bukan Melayu. Betul lah. Mula-mula pun saya ingatkan orang Iban ke. Dari Sarawak, orang Kadazan ke dari Sabah. Rupanya Melayu. Masya Allah, pakaian dia pun bukan main seksi lagi. Sampaikan abang ni malu nak angkat muka, tahu tak? Rupanya Melayu. Cantik tu. Kalau perempuan macam tu, abang pun tak nak jadikan dia isteri. Tanta, perempuan simpanan orang kaya tak? Kalau macam tu, malapetaka lah tempat kita ni nanti. Masya Allah. Tak baik cakap macam tu. Ada juga orang kaya kaki masjid. Marilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ke ni? Kalau Mama tak kasih, tak apalah.
nak pergi madrasah. Astaghfirullahalazim, Mama. Tak pernah pun. Ala-ala berpindah. Kerok berhijrah. Hati-hati. Lepas solat, terus balik. Kita makan sama-sama. InsyaAllah, Mama. Assalamualaikum. Sekejap. Back. 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 Ya Allah, back. Ya Allah, semua ini berat. Sebab dorang lah anjing kesayangan aku tu kena hantar balik kampung. Tapi bukannya kau sengaja nak lepaskan anjing kau tu kan? Masih dia kerja tu kan? Kelakar tak? Gila tak kelakar? Kau tahu tak? Mak ajar Zainab tu sampai terkencing dalam kain dia. Sampai terkencing? Ya Allah. Tapi kan ni, sampai sekarang kau tak balas dendam kan? Kira lama kau berdendam dengan tua tu. Aku dah tak boleh buat hal lagi. Kang, kantoi pula. Aku terpaksa ikut jejak anjing kesayangan aku tu kena balik kampung. Kau tahu lah nenek aku tu, mulut dia pok-pek. Macam murai cabut ekor. Hasan dah. Okey, Ling. Aku nak gerak ke madrasah. Kau kata kau nak main wayang baik punya dengan mama kau tu. Main wayang, main juga. Tapi kalau kena cop anak deraka, kena panah petis, sia-sia dia hidup. Lagi satu. Kasih ya, baik ni. Sama-sama. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Okey, bye-bye. Bye-bye. Orang perempuan ni kalau bersiap, Masya Allah. Awak mengumpat saya ke? Kita ni nak ke pasar, bukannya nak pergi rumah orang kahwin. Ni, dah ke mata saya duduk dekat sini tunggu awak. Abang Haji, saya bersiap ni pun untuk Abang Haji, bukan untuk orang lain. Lagipun Abang Haji suka ke kalau nanti orang kata isteri Abang Haji ni selekeh? Nak ke macam tu? Lagipun ingat tak apa yang Ustaz bagi tahu hari tu? Ingat, orang Islam mesti kemas, bersih, cantik. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Jadi kita sebagai ummah Islam, kita kena jaga imej ummah kita dalam muka bumi ni. Yelah Ustazah Hajah Zainab, oi. Maafkanlah saya terlupa. Tapi marilah kita pergi pasar cepat. Sekejap lagi kan ikan yang tinggal hanya ikan yang dah penyek. Tak apa, dah itu rezeki kita. Jom kita pergi. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah.
Kenapa? Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Ish. Ya Allah, yang ini pun cuba tengok yang ini pun. Yang ini pun Astagfirullahalazim. Kenapa sampai jadi macam ni, Baji? Apalah yang jadi dajal kau ya pun. Kalau sebiji tak apalah, empat habis jadi macam ni. Astagfirullahalazim. Mesti ada tangan yang gatal dah ni. Astagfirullahalazim. Sabar, bang. Sabar, Baji. Assalamualaikum, Mak Haji, Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa nampak macam pening kepala je ni? Kebetulan, saya nak ke kedai. Nak kira Panadol? Tak apa nak, tak apa. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan. Bang Haji. Jangan-jangan. Jangan apa? Tak adalah. Astagfirullahalazim. Tak baik buruk sangka. Astagfirullahalazim. Sal, tak ada apa-apa lah. Jom, kat sana ada track yang bagus punya. Serius? Serius? Itu bergeraklah. Janganlah buat. Jangan-jangan. Kau ni mulut capoi lah. Dia pensan je kau ni. Astagfirullahaladzim. Tahu takut. Lain kali buat basikal tu baik-baik sikit. Dah. Jangan. Bro, sumpah saya cakap. Tak lawak tau. Jangan macam gempak lah kat sini. Nasib baik tak ada sakit jantung tau. Saya pula yang salah. Salah awak lah. Dah saya jatuh teruk. Lepas tu buat pensan pula tu. Ni, dah lah. Jalan yang sangat lelaki ni. Tak betul. Macam gempak pula tu. Jom. Cik Zita? Ni dari Cik Hamidi. Suzy kan saya dah cakap lain kali tak payah terima. Tapi tukang satu kata, kalau kita tak terima, kita tak dapat bayaran. Biarlah kat situ. Cantiknya cupcake Cik Rosita. Ni untuk Cik Rosita. Tadi dia ada call tau. Tapi saya cakap Cik Rosita tak ada. Dia cuma pesan, enjoy the cake and then pick up his phone or at least reply message dia. Cik Rosita, saya satu yang lain? Okey, pasal Datuk Azmian tu dia dah setuju dengan sebut harga majlis makan malam. And then dia cuma minta kita sediakan bilik sebab besoknya awal pagi dia akan terus ke Singapura atas urusan Asia Pasifik katanya. Baiklah, bagi dia suite dan siapkan kontrak. Okey. Terima kasih. Cantiknya Kak. Khalida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
di dalam Islam 40 buah rumah di sebelah kanan, 40 buah rumah di sebelah kiri, semuanya adalah jiran-jiran kita. Apatah lagi rumah ni yang selangnya beberapa buah je. Ya ke? Saya ni jahil sikit hal agama. Jemput minum pakcik, makcik? Saya ni Haji Jaafar. Panggil aja Abang Haji. Yang ini Haja Zainab. Panggil aja Haja. Oh, kena panggil Haji lah. Tak apa. Terpulang pada Puan Rozita nak panggil apa pun. Tapi panggilan dengan gelaran baik tu kan dah dituntut oleh agama Islam. Maaflah, saya memang banyak yang tak tahu. Baguslah kalau dah mengaku tak tahu. Apa kata kalau ikut pergi ke surau? Dekat surau ni, selepas waktu maghrib, ada kuliah agama. Hari Minggu, waktu pagi pun ada juga kuliah agama disediakan. Jadi dekat surau kita tu senantiasa ada jadual dia. Puan ada laptop? Ada? Kenapa Tuan Haji? JKK madrasah kita tu, dia ada dia punya website, ada dia punya Facebook. Jadi ambil laptop, bagi sini, biar saya tolong tunjukkan. Yalah, saya pergi ambil dulu ya. Ya. Silakan. Ni dia Abang Haji. Terima kasih. Cik Rozita ni mesti pangkat besar kan? Mesti gaji pun besar kan? Adalah sikit-sikit, Mak Haja. Kalau sikit-sikit takkanlah mampu beli rumah macam ni. Dengan tak ada suami lagi. Lainlah kami berdua ni. Kami ada anak 10. 10 orang tu lah pakat-pakat beli rumah untuk kami. Kerja apa Cik Rozita? Saya ada syarikat buat majlis-majlis. Event management lah. Kalau macam tu mesti ramai kenal artis kan? Bolehlah ajak artis ke datang ke madrasah kita nanti. Boleh. Cik Rozita, sebelum kita tengok program madrasah kita ni, apa kata kita tengok program yang ini dulu? Saya pun sebenarnya tak sukalah main tuduh-tuduh. Saya nakkan kepastian. Cik Rozita kenal tak pelakon ni? Hai Mama ni. Pagi, petang, siang, malam dengan laptop. Tak penat ke Ma? Saja je Mama layan video ni. Entahlah, Mama nak minta pandangan Khalida ni. Layak tak kalau Mama buat naik ni dalam YouTube? Pergi tengok. Gempak je Ma. Aduh, sakit perut pula. Allah. Sini. Allah. Kata pergi madrasah, rupa-rupanya ni kerja Ida ya. Oh, sumpah Ma, Ida pergi madrasah. Sumpah demi Allah Ma. Ida, jangan main-main dengan sumpah nama Allah. Ni yang buat Mama marah ni. Dalam menipu. Mama ingat Ida dah berubah. Rupa-rupanya
Mama kena tipu dengan anak Mama sendiri. Ida, tak cukup ke Ida calahkan kereta Pak Cik Hamidi dulu? Sekarang nak pancitkan kereta orang pula. Memang patut pun, Mak. Patut? Kenapa pula patut? Yelah, diorang kutuk Mama pun persimpanan lah. Apalah. Jadi, kita boleh balas kata orang dengan perbuatan yang tak elok. Macam tu ke Mama ajar Ida? Ida, Mama ingat kita pindah ke tempat baru ni, kita boleh mula hidup baru. Kat kondo lama tu, siapa yang tak kenal Ida? Budak perempuan yang hampir satu kolam renang dinilainya. Pantang je orang buat silap sikit. Ida mesti nak balas dendam. Mak, Ida minta maaf, Mak. Ida janji Ida tak buat lagi. Ida janji. Kita tak boleh terus hidup macam ni, Ida. Ida dah makin besar. Kalau Ida tak kawal sifat dendam tu, dia makan diri, Ida. Lupakan apa yang Bapa dah buat pada kita dulu. Dia pernah bahagia dengan orang lain, Ida. Kita kena corak hidup baru untuk kita sekarang. Mama mengaku Mama tak pernah bagi didikan agama pada Ida. Tapi mulai esok semuanya akan berubah. Mama dah telefon Ustaz tu. Dan dia kata dia masih boleh terima lagi. Dah kali dah jangan buat hal lagi tau. Janji. Ya, Mama, janji. Bukan Mama yang bacakan. Mama baca kepak tu. Ustaz. Aduh, mati aku. Baiklah. Suzy. Rosita, kau mana buat macam ni? Siapa yang buat siapa ni? Sepatutnya ayat tu dari saya untuk awak. Kalau betul itu ayat kepada awak untuk saya, maknanya saya dah pernah buat kesalahan. Kesalahan yang paling besar dalam hidup saya. Izinkan saya tebus balik kesalahan saya. Ini buktinya. Ini buktinya. Apa ni? Baca. Janji saya pada awak. Surat cerai saya dan isteri saya. Sebelum saya jumpa rumah dengan kita, rumah tangga saya tak pernah lagi. Rosita.
Waalaikumsalam. Jumpa lalu, Cik. Tumpuk. Oh, Tumpuk. Khalidah. Tumpuk. Khalidah binti Muhammad Din. Nama saya tu. Popular juga saya kat sini walaupun baru kan. Tak payah nak baca-baca, saya tumpuk lah. Masuk dalam, ngaji. Cik Rita. Jawapannya? Apa lagi awak nak, Rosita? Apa salah saya lagi? Bukan pasal awak atau pasal saya. Awak tahu kan pasal siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Bagus. Assalamualaikum semua. Khalidah tu masih lagi budak-budak. Apa dia tahu pasal hubungan kita? Takkan nak benarkan keputusan kita kat tangan dia. Saya faham sangat dan saya pun ada anak, Rista. Kita cakap pasal Khalidah tau. Ya? Bukan budak perempuan lain. Awak sanggup ke kalau dia sabotaj awak lagi? Hari tu pun dah beribu awak habiskan untuk cat semula kereta awak yang kena cala tu. Demi awak, Rosita, saya sanggup. Biar pecah cermin kereta saya, tak apa. Biar saya mengambil duit pasal dia, tak apa. Yang penting dia tahu yang saya ni benar-benar sayangkan dia. Betul awak sayangkan saya. Kalaulah meja ini, bunga ini, bangku ini boleh jadi saksi, mereka akan berebut-rebut jadi saksi untuk saya. Dan awak akan sayangkan anak saya macam mana awak sayang anak awak. Saya akan pastikan saya sayang anak awak seperti mana saya sayang anak saya. Kalaulah kucing lebih jalan tu, saya akan ambil dia jadi anak saya. Begitulah ikhlas cinta saya pada awak, Rosita. Kenapa tergesa-gesa ni? Mandi dengan sabun Daf, sarapan dengan mi. Oh, Rosita, my love, will you marry me?
my man, oh Hamidi. Why not? Mana boleh kawan cantik? Khalida. Awak pula siapa? Kenapa tak pakai tudung? Siuling. Panggil Ling je. Ling? Linggam? Siuling. Siuling. Oh, awak. Ya, ya. Ada apa ni? Sebenarnya Ustaz, kita orang nak minta maaf yang pasal hari tu yang pasal itu. Oh, tak apa, saya dah lupa kan apa. Tapi yalah, siapa yang awak cakap bajet kempak kan? Ustaz, tak baik tau cakap macam tu. Sedangkan Nabi Muhammad pun maafkan umatnya tau. Oh, boleh tahan awak ni? Tak apalah, benda tu dah berlalu dah. Saya pun dah lupakan, saya pun dah maafkan. Tapi nasib baik saya tau. Kalau kena orang jahat, Elah Ustaz, hari tu saya tengok muka Ustaz pun datang mesti mamak skema punya. Tu tak takut kan? Cuma. Ustaz, satu je saya minta. tiba. Apa dia? Jangan bagi tahu mama kita orang pasal itu. Tolong. Kenapa pula? Takut nanti lesen naik basikal kami kena tarik balik. Oh, pakai lesen lagi. Basikal. Yelah, saya tak akan bagi tahu. Tapi lain kali kalau saya jumpa orang bawa basikal macam gila, saya akan beritahu mak bapak. Setuju? Setuju. Assalamualaikum Ustaz. Ada apa sayang? Mama. Ni meringit-ringit ni kenapa nak menyusu dengan mama lagi ke? Siapa mama ni? Udah besar lah. Habis tu kalau dah besar, buat cara besar. Lah, Mama, Khalida nak minta izin. Tapi kalau Mama tak kisahlah. Apa dia? Ustaz Jafri cakap, selok-eloknya Khalida dah kena belajar pakai tudung. Macam mana, Ma? Kenapa tanya mama? Itu kan diri Khalida sendiri. Ustaz Jafri kata, lebih afdal kalau kita minta restu dari ibu bapa kita sendiri. Lagipun, tu nampak pelik lah. Mama tak pakai tudung, anak pakai tudung. Mama izinkan. Mama restu anak mama pakai tudung. Tapi niat Ida kena betul-betul ikhlas. Dan bukan main-main tau. Terima kasih, Ma. Cuci dia apa ni? Sebenarnya cincin ni Mama tahu Mama dah langgar janji Mama. Tapi Pak Cik Hamidi sekarang dah berubah.
Mama buat kesilapan, Ida. Memang betul. Dulu dia tipu Mama. Tapi dia dah buktikan yang selama ni dia dah lama tak duduk sebumbung dengan isteri dia. Dan dia baru je selesai proses perceraian dekat mahkamah. Dia dah tuduh sekarang, Ida. Mungkin susah untuk Ida nak faham. Tapi Mama betul-betul sayangkan dia. Percayalah. Tak bermaksud yang Mama tak sayangkan Ida. Mama harap satu hari Ida boleh terima dia macam ayah Ida sendiri. Alah Ustaz ni, apa salahnya kalau saya belajar kelas kat Ustaz kat madrasah tu? Bukan tak boleh. Cuma dia bukan Muslim. Jadi dia tak boleh masuk kelas agama Islam. Alah hari tu saya tengok TV Queen Elizabeth masa ngawal Timur Tengah boleh je masuk masjid. Dia teruk budak-budak mengaji Quran lagi. Betul tu. Saya cuma nak belajar Ustaz. Itu kan hak saya. Memang awak kata awak tu memang betul. Ni awak baik, tapi saya tak nak keizinan saya tu boleh jadi satu kontroversi untuk semua orang. Niat baik tu kalau boleh mendatang kemudaratan yang lebih besar, lebih baik jangan. Lah, mudarat apa ni Ustaz? Kelas agama Islam bukannya mengajar jadi orang jahat, menipu kan? Aduh. Awak berdua ni budak lagi, bawah umur. Nak buat apa-apa kena minta izin dengan ibu bapa atau penjaga. Tu wajib. Ya, aduh, pening lah kepala tu. Hai Siling, dah tak payahlah nak mengajuk ke buat drama dengan saya. Macam inilah, kalau awak nak tanya pasal agama Islam, awak boleh tanya saya dekat mana-mana pun. Tak semestinya kena masuk kelas. Kat mana-mana pun? Kat sini boleh? Why not? Kerana sifat kejujuran baginda Rasulullah SAW membuatkan Khadijah radhiyallahu anha terus mengantar baginda luar negara untuk meneruskan perdagangan baginda. Lama kelamaan Siti Khadijah orang kata jatuh hati, fall in love dengan Rasulullah SAW. Kamu rasa sebab apa Zelim? Mesti Nabi Muhammad terkacau. Betul juga. Ada hadis mengatakan bahawa
Raut wajah Rasulullah SAW tu bersinar-sinar, bercahaya berseri, seolah-olah seperti bulan purnama. Sebab lain dengan sesungguhnya apa, Khadijah? Sebab Nabi Muhammad yang suci, ikhlas dan jujur. Betul. Itulah faktor utama membuatkan ramai orang, siapa-siapa saja pun akan jatuh hati, akan sayang dengan baginda Rasulullah SAW. Kerana amanahnya, kerana kejujurannya, kerana ikhlasnya. Ustaz, apa yang jadi Ustaz? Siti Khadijah, seorang wanita hartawan yang kuasa dan kaya, terus membina Rasulullah SAW. Macam mana pula perempuan boleh pinang lelaki? Saya tak boleh pula. Dia penting ikhlas, jujur hati tu. Kalau orang tahu waktu tu Siti Khadijah umur dia 40 tahun. Nabi Muhammad waktu tu baru 25 tahun. Muda lagi. Habis tu Nabi Muhammad terimalah pinang Khadijah tu. Nabi Muhammad pun menerima lamaran Siti Khadijah dan mereka berbahagia dalam ikatan cinta yang suci sehingga akhir hayat Siti Khadijah radhiyallahu. Banyak lagi kisah cinta yang agung dalam sejarah Islam ni. Contohnya macam cerita Nabi Sulaiman dan Puteri Balqis. Nanti kita jumpa lagi, cerita lagi sampai madrasah tu. Ustaz, satu soalan lagi. Apa dia, Khalidah? Ustaz kena jujur tau. Ustaz ada buah hati ke? Tak malu ni tanya soalan ni. Saya siapalah nak, harta pun tak ada, apa pun tak ada. Basikal je. Ustaz, Nabi Muhammad pun miskin juga. Tapi ada je berkenaan dengan dia, kan? Itu zaman bila? Zaman sekarang ni Allah je lah yang tahu. Lagipun saya ni, saya malu dengan perempuan. Ada mengajar pondok faedah diri ke apa. Baiklah, kita balik dulu lah. Nanti senang-senang kita jumpa lagi, insyaAllah. Balik, jangan merayap lah. Balik dulu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Cepat betul awak cari rumah baru saya. Jangankan Gunung Fujiyama, puncak Himalaya, ku ikut kamu. Kenapa kau berangkat jauh ni, Khalidah? Aku teringat lagi, Lali. Cerita Nabi Muhammad dan Khadijah. Yang mana satu masa cinta-cinta ada, kan? Yelah, seorang isteri tu sanggup berkorban apa saja untuk suami tercinta, kan? Nanti hujan. Dah sebab tak boleh. Nanti hujan tu, Syah. Itu bukan pakcik Amidi ke? Siapa kenal dia? Aku tak boleh bagi tahu nama dia kat kau pun. Lah, dia kan ayah kawan sekelas aku. Lagipun isteri muda dia tu cikgu sains aku. Isteri muda? Yang beria sibuk nak mengikut kenapa? Duduk rumah je lah. Ini sambil tumpah mobil awak kata tau. Sabarlah bang. Dahlah saya ni tak larat sangat ni. Takkan saya nak pergi berlari. Alah, dulu 3-4 jam boleh pula tunggu saya dekat salon. Sekarang setengah jam je nak membebel. Nak berkira lah sangat nak pergi beli barang beli. Tak apa. Apa nak tak. Kalau ini hitam ayu mak buyung sekarang pun. Itulah sebabnya abang sayang sangat tu kalau mengajuk macam teddy bear. Cute sangat. Sampai hati lah marah. Mai. Kita pergi, Kita pergi, ya? Orang bibir-bibir berkira lah bang kan. Orang tak larat. So angkat lah ngah. Angkat lah. Berat. Lain kali angkat. Dah kubur nanti. Abang angkat, ya? Abang ni menimba lampu-lampu kali. Cepatlah. Ya. Kan aku dah cakap. Aku tak percaya. Ada aku cakap aku tak percaya. Ustaz, Abang Haji, kalau ikut jadual kita dekat surau ni, minggu depan kita dah kena buat kuliah. InsyaAllah. Saya dah pun disahkan dekat Facebook JK Madrasah kita. InsyaAllah ada orang datang lah. Saya akan mengulas tentang solat duha. Solat duha, ya? Alhamdulillah. Tuan Haji, cakap pasal solat duha ni, kuliah subuh ni, kita kena ada jamuan sikit lah. Minuman, kan? Kurang-kurangnya nasi lemak bungkus.
Itulah memang nak kena lah, macam biasalah cerita. Minta maaf ya tuan-tuan semua. Saya perlu berjumpa dengan Ustaz Jeffrey. Awak tak nampak ke kita tengah bincang ni? Nampak. Tapi boleh tak sama bincang tu lepas maghrib? Lepas maghrib saya tak boleh lah. Saya ada tuition. Astagfirullah. Awak ni ada saga lah Khalidah. Astagfirullahalazim, Tuan Haji. Bawa bersabar. Sabar tekan separuh pada iman. Ustaz Jeffrey, marilah kita ke sana sekejap. Ya, keluar sekejap. Maaf ya Tuan Haji semua. Kenapa awak ni? Anak siapa tu? Anak jiran dekat rumah saya tu. Allah Akbar. Patah bodoh saya. Macam ni Ustaz. Saya ada kenal dengan seorang perempuan tu. Tapi saya kesian dengan dia. Sebab dia ditipu oleh seorang lelaki yang mengaku dia duda. Sedangkan dia dah ada isteri. Apa hukum Ustaz? Berdosa sebab menipu. Dosa. Apa hukumnya pula orang yang bersubahat dengan penipu tu? Berdosa juga. Berdosa juga. Apa tu Ustaz? Oh, ni flyer kuliah subuh. Ambillah, bagi kawan-kawan ada edarkan. Bagi tuan Mamai. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Semacam budak ni. Dah nak pergi ke? Belum Mak Aja. Mana si Khalidah ni? Tadi dia ada sama kami kat surau berjemaah. Kalau macam tu legalah hati saya. Dan terima kasih sangat-sangat Mak Aja kerana sudi tengok-tengokkan Khalidah masa saya ke Kuching ni. Tak apa, sama-sama. InsyaAllah kami tolong tengokkan dia. Ni, kalau kawan Cik Zita lambat, tak apalah Pak Haji dekat rumah. Boleh tolong hantarkan ke airport. Tak apa, kejap lagi sampailah tu. Cuma kalau boleh, saya naklah tengok muka anak dara saya sebelum saya pergi. Nasib baik sempat tengok anak Mama sebelum pergi. Mama lagi mana ni? Mama nak pergi ke Kuching untuk seminggu. Untuk Rainforest World Music Festival. Jadi masa Mama tak ada, Mak Haja Zainab yang akan jaga Khalidah. Ya? Jadi kalau boleh tolong jangan buat hal Khalidah. Ya? Okey Mama. Mama, sini kejap. Cakap kat sini lah, tak boleh ke? Alah, leceh lah sini. Mama cepatlah, sini. Masalah apa pula ni? Cepat cakap. Pakcik Hamidi, Mama. Apa lagi dah? Mak, dia dah kahwin. Dengar sini betul-betul Lidah. Mama tak nak dengar lagi sepatah pun perkataan dari Khalidah tentang Pakcik Hamidi. Faham tak? Dulu, Ida dah fitnahkan dia. Kata dia ada skandal dengan budak sekolah. Sampai dia kena soal siasat dengan polis, Ida. Rupa-rupanya budak tu anak dia sendiri. Jadi boleh tak Ida jangan buat hal lagi? Dan boleh tak Ida jadi remaja macam remaja yang lain? Biarkan orang dewasa dengan urusan mereka sendiri. Shh, dah tu. Tak manis dengan adik orang nanti. Saya minta maaf, Mak Haja. Mama pergi dulu. Nanti Mak Haja tengokkan dia. Dulu, masa Papa tinggalkan Mama aku teringat lagi. Masa tu, aku baru balik dari sekolah. Lepas tu aku tanyalah, Papa nak buat apa dengan beg besar tu? Kau tahu Papa aku cakap apa? Papa dah tak boleh tinggal lagi dengan Mama. Papa aku cakap, dia janji dia akan jenguk aku selalu. Tapi, sampai sekarang dia tak pernah jenguk aku lagi. Lah, aku ingatkan, aku seorang je ada ayah macam tu. Mama kan tak pernah cari pengganti ke? Mama aku ada 2 orang teman lelaki tau. Seorang Mak Saleh, seorang Cina. Tapi sampai sekarang Mama aku tak tahu nak pilih satu.
Betul juga. Mama aku perlukan cinta. Macam orang lain juga. Tapi masalahnya, semua lelaki yang suka mama aku tu semua penipu. Nak cari yang baik, jujur macam Nabi Muhammad. Alah, yang macam Ustaz Jeffrey cerita tu, tak ada. Kadang-kadang kita tak sedar tau dia ada dekat dengan kita. Maksud kau Ustaz Jeffrey? Yelah, betul. Pandai kau. Dia menenari, tapi dialah lelaki paling baik. Tapi dia sempoi, walaupun dia lebih muda dari mama kau. Kalau Sayyidatina Khadijah boleh memindah Nabi Muhammad, takkan Cik Rosita tak boleh kan? Tapi masalahnya, macam mana aku nak pujuk mama aku supaya pinang Ustaz Jeffrey tu? Dia orang kan tak kenal. Susah apa? Kita pura-puralah jadi Cik Rosita. Kita murat pelan-pelan. Lepas tu, kalau dia dah suka kat mama kau, minat mama kau, kita teruslah plan kita. Ada email Ustaz Jeffrey? Bak balik meja aku. Assalamualaikum Ustaz Jeffrey. Saya selalu pergi di sini. Saya mengaku saya terlalu sibuk bekerja, namun saya jahil dalam banyak perkara. Sudikah Ustaz menjawab persoalan saya? Weh, dibalas. Buka cepat, buka. Waalaikumsalam Cik Zita. Terima kasih kerana sudi berinteraksi dengan saya. Saya masih banyak lagi jahil dalam banyak perkara. Namun, saya tak keberatan fungsi ini bagi pengetahuan Cik Zita. Jangan malu untuk bertanya. Okey, sekarang ni kita nak cakap apa? Malu, rendah diri, mencari isteri. Ciri-ciri utama seorang wanita menjadi pinang seorang Muslim. Maksud sabda Rasulullah, seseorang itu berkahwin kerana harta, rupanya yang cantik, keturunannya yang baik, dan kerana amalan agamanya. Pilihlah faktor amalan agamanya, maka kamu akan beruntung. Walau apa-apa pun kita, Cik Zita tak perlu rasa rendah diri dengan kejahilan atau kekurangan amalan agama, kerana kesedaran Cik Zita itu sendiri merupakan nur ke arah menjadi seorang muslimah yang lebih komited. Dah azan maghrib lah. Kau pergi solat kat madrasah dulu. Lepas isyak aku datang Okey. Bye. Bye, Ding. Zita40 still June at yahoo.com. Astaghfirullahalazim. Kacau aku macam ni.
Nenek ada lelaki yang lebih bagus sama ni. Dia dah balas ke? Dah. Sejarah pernah membuktikan takdir Allah mengatasi jangkauan manusia. Nabi Sulaiman pernah menerima permaisuri Balqis yang sebelum itu tidak mengenal Tuhan pencipta alam. Bukankah hanya Allah yang maha sempurna? Jadi, selain darinya, penuh dengan sifat kekurangan. Kali ni, aku nekat. Aku yakin dalam rumah tu mesti ada gambar perkahwinan Pak Jamili dengan Cikgu Mila kau. Okey, jom. Aku tak boleh lah. Apa pasal pula? Cik Mila tu kan kenal aku. Kan kantor pula. Kenapa tak cakap awal? Kan tak kerja sama. Kau masuk dulu. Kalau ada apa-apa hal, kau call aku Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya wakil dari Sekolah Menengah Bukit Jelutuh. Sekolah saya ada membuat program kutip derma. Tapi sebelum tu, Puan perlu suruh kami buat kerja rumah seperti mengemas, lipat kain atau apa-apa saja. Lepas tu baru bagi derma. Derma ya? Ayolah, jemputlah masuk. Masuk? Okey. Masuklah. Sebenarnya rumah saya ni dah bersih. Tapi tak apalah. Awak boleh vacuum seluruh rumah ni. Kejap ya, saya ni atas ambil vacuum. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Hello, Miss Tan. Cikgu Mila. Cikgu Mila Seksyen 9. Ni, tak adalah. Saja je nak tanya khabar. Bagus ya sekolah Bukit Jelutong buat kutip derma jogatan. Tak ada. Habis tu? Alamak. Jangan-jangan dia orang ni perompak tak, Miss Tan? Ya Allah. Okey. Tak apa. Terima kasih ya. Abang kena balik sekarang. Sekarang rumah kita ada perompak. Ya, tolonglah bang balik sekarang ni. Saya takut. Cepat ya bang.
Wah, matilah saya. Tolonglah kecil-kecil dengan rompak awak ya. Siapa jawab ni? Tahu Mana yang rompak tu? Ni bang, dia lah. Dia merompak rumah kita. Saya nampak dia ambil semua barang-barang rumah kita. Khalida? Ya. Ada apa semua ni? Dah sampai tu? Alah, Awak siapa? Saya isteri dia lah. Cikgu dia. Aduh, bang Hakim. Cikgu dia. Cikgu dah datang. Kita datang. Duduk. Cepat lah, bang. Tak apa. Kek ni. Pakai apa kat tangan? Boleh datang? Cikgu. Cikgu. Aku boleh balik. Dah tahu dah. Anjurlah, dah sampai kan? Ma, sarapanlah di atas meja. Terima kasih, sayang. Mari, anak mama. Nanti mama makan, ya? Mama janji mama makan tau. Semalam mama makan sikit je. Dah 3 hari mama demam. Mama janji. Ida pergi dulu, mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuba Abang Haji tengok tu. Anak kita Suhaila. Nampak lain macam ni cara dia bercakap dengan Ustaz Jeffrey. Awak dah lupa ke? Suhaila tu dengan Ustaz Jeffrey satu sekolah, satu pondok. Cuma beza Ustaz Jeffrey tu tak mampu nak sambung belajar sampai ke Mesir. Suhaila tu saya yang mampu, saya yang perlu duit. Abang Haji, dah terlanjur diorang tu dah saling berkenal dan mesra. Apa kata kalau kita satukan diorang tu? Macam sebiji korma di belah dua. Jangan tak jadi. Jangan 2, 3 atau 4. Biar lebih, jangan kurang. Assalamualaikum. Kalau macam tu, kita teruskanlah plan kita tu. Macam mana? Setuju? Ustaz, saya rasa tak perlulah kita bersembunyi lagi. Antara kita sudah saling mengenali. Bab kisah cinta agung suatu masa dahulu. Kerinduan saya terhadap Ustaz bagaikan kerinduan Zulaikha terhadap Yusuf. Seperti mana yang Ustaz ceritakan saya. Kalau Ustaz benar-benar ikhlas, sudi-sudilah add saya dekat Facebook. Facebook pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sehat? Alhamdulillah. Mama, tak tahulah apa halnya dengan Ustaz Jeffrey juga, Ma. Tapi dia kata, kalau boleh, dia nak semua yang tinggal kat kawasan ni jadi kawan dekat Facebook. Mak Ella. Kenapa nak add? Tak payah lah. Tak minat.
Ustaz Jeffrey cakap boleh dapat tazkirah harian secara percuma. Okey. Inilah Mama Ed lah. Ni ke dia, Ida? Ni lah. Okey tak? Handsome tak? Tinggi tak? InsyaAllah ni. Taklah. Boleh lah. Boleh tahan juga Mama ni kan? Mama bagi nombor telefon. Kenapa pula? Yelah, koko kali dia demam ke? Ustaz Jeffrey, nak saya demam. Tak boleh datang. Macam Ida ni. Kenapa? Kira Mak, dah mendiri dia. Yalah. Assalamualaikum Ustaz. Ada baiknya kalau kita bertukar nombor telefon lebih mudah sikit. Jadi kita boleh WhatsApp. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Baru tenang hati saya dapat tengok Cik Rosita. Cantik sungguh Cik Rosita ni. Macam aja bunyi dia. Ini bukan tazkirah ni. Ini kes lain ni. Tak apa. Kot ni Ustaz ni yang kot. Baik aku uji. Ni belum jumpa orang dia lagi. Paknya jawab. Kalau diizinkan tuan punya badan, apa salahnya? Sah Ustaz ni yang. Kenapalah semua lelaki dalam dunia ni sama je. Tak apa. Aku akan ajar kau cukup-cukup. Astagfirullahaladzim. Petang esok saya ada kuliah di surau. Cepatlah datang. Boleh jumpa. Memang nak jumpa. Tengoklah. Kecil tapak tangan, nyiru saya tadah. Ya, Mama aku dah act dah. Mesti jadi punya. Nanti aku balik. Okay, bye-bye. Kenapa ni? Nampak hantu ke? Semenjak Mama Ustaz Jeffrey ni, Mama banyak berubah. Mama nak pergi mana ni? Kan ada kelas agama dengan Ustaz Jeffrey kat madrasah. Mama pun teringin nak pergi. Lagipun, inilah masanya Mama dapat bersemuka dan berjumpa dengan Ustaz Jeffrey dengan lebih lanjut.
Mama tak sabar-sabar nak begini. Alhamdulillah. Kali dah pun tak sabar. Mama, Ustaz Jeffrey tu baik sangat. Baik sangat. Memang sesuai dengan Mama. Ustaz Jeffrey dan Ustazah Rozita. Baik. Memang dia baik. Terlebih baik. Mama, Khadijah ikut Mama. Nak ikut? Cepat ambil barang. Hai, lawanya. Kenapa ni? Tak ada apa. Jadi itulah dia, muslimin wa muslimat. Seperti yang saya cakap tadi, lidah kita ni kalau selalu basah dengan alio boleh jadi dua. Satu boleh jadi penawar, satu boleh jadi racun. Bila jadi penawar ialah bila kita sentiasa ucapkan kata-kata yang baik, yang indah, zikr, tasbih. Racunnya lah apabila kita mengumpat orang lah, kata cerca, hina, maki orang, benda-benda tu semua lah. Jadi kita pun dah tak ada masa sangat. Wallahualam. Ada siapa-siapa ada soalan dah? Tapi Ustaz, macam mana kalau kita hanya manis di bibir, tapi di Facebook dan WhatsApp kita miang? Itu racun ke apa tu? Saya tak faham maksud cik. Apa maksud cik sebenarnya? Jangan pura-pura tak faham ya. Muslimin dan muslimat sekalian, jangan percaya dengan cakap Ustaz Jeffrey ni. Tembelang dia dah pecah dengan saya. Adakah patut dia hantar mesej-mesej yang berbau cinta pada saya, padahal saya langsung tak kenal dia? Macam ni ke orang yang kita nak hantar anak-anak kita untuk dijaga dan dididik di bawah dia? Saya ada bukti. Saya nak pihak JKK Madrasah mengambil tindakan yang sewajarnya, atau saya akan buat laporan pada pihak yang berwajib. Astagfirullahaladzim. Ni semua bencana, kau tahu tak? Habislah nasi Ustaz Jeffrey lepas ni. Aduh. Aku pun tak tahulah. Semua ni belajar dari fitnah besar. Relax. Kita fikirkan dulu. Aku rasa satu idea. Ini mesti boleh semua selesaikan masalah. Tak payahlah, idea kau semua tak boleh pakai lah. Nanti dari bencana, terus malapetaka, lepas tu tsunami, semua datang. Kau dengarlah cakap aku dulu. Siapa dia? Kita mulakan sekarang. Tengok ni. Dia siap harga, dia terbayang-bayang muka saya siang dan malam. Apa ni? Dekat Facebook ada, dekat WhatsApp ada. Dia ni memang gatal lah. Astagfirullahaladzim. Banyak. Ida, dia kena histeria tu. Ida? Astagfirullahaladzim. Ida? Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak buat apa ni Abang Haji? Ini dah pekat ni, kena minta tolong dengan Ustaz. Pergi. Ustaz mana? Ustaz Jeffrey. Alah, tak nak dah. Astagfirullahaladzim. Dia nak makin teguk ni. Pergi cepat. Dia masih ada kat surau lagi tu. Ya. Cepat. Saya ambil kereta. Sekejap. Cuma ada satu cara je untuk buat jin ni keluar. Keluarkan lidah kau. Perlu.
Rojita, pegangkan lidah dia. Sini. Tolong Ustaz. Tolong. Pegang lidah dia. Lidah dia, pegang. Ada siapa-siapa ada jarum? Suhaila? Ada mimpi maju. Jarum ni. Boleh. Ustaz nak buat apa dengan anak saya ni? Sangat cocok lidah. Sikit makan lidah. Ustaz, jangan Ustaz, janganlah. Saya minta maaf. Saya pelakon je. Mama. Ida buat semua ni sebab Ida sayangkan Mama. Ida kasihan tengok Mama. Semua lelaki yang suka Mama, semua penipu. Ida tak nak tengok Mama kecewa. Sebab tu Ida nak Mama kahwin dengan Ustaz Jeffrey. Tapi tengok apa dah jadi. Sampai huru-hara kawasan kita ni. Mama dah berdosa dengan Ustaz Jeffrey. Mama malukan dia depan orang ramai. Mama dah fitnah dia sampai dia kena halau dari sini. Ma, Ida minta maaf. Ustaz, saya minta maaf. Saya itu dosa. Saya ingat saya boleh bertahan keadaan. Yang saya baik. Tak sangka pula boleh jadi macam ni. Dan saya berlaku saya kena rasuh je. Lagipun yang jeling. Jangan salahkan siapa-siapa, Khalidah. Saya rasa segalanya dah pun diceritakan kan. Boleh saya minta diri dululah, Haji? Sabarlah Ustaz. Ustaz nak ke mana tergesa-gesa ni? Saya belanja minum lepas ni. Terima kasih Haji, tapi JKK Madrasah dah keluarkan surat pecat saya. Dia kata orang taman ni pun dah tak boleh nak terima saya lagi. Baik, saya pergi. Dia tak cakap dengan saya tu. Khalidah, Ustaz maafkan awak. Saya percaya awak ni seorang anak yang baik. Ni awak baik, awak nak tolong mak awak sayang mak awak kesian dengan dia. Tapi dia tolong dengan cara kebudak-budakan lah. Kita semua faham. Khalidah, soal jodoh ni tak boleh nak dipaksa-paksa. Ini hak Allah. Kalau Allah izinkan, kita tak rancang pun boleh jadi juga. Dan kalau Allah tak izinkan, kita buat apa pun takkan berhasil. Lagi satu, matlamat tak boleh menghalalkan cara. Niat awak mungkin baik, tapi cara awak untuk mendapatkannya salah. Tak boleh. Dosa menipu, walaupun main-main. Tak apalah. Cerita lagi pun dah tak guna. Saya minta dia dulu, Haji. Tak nak minum? Tak apa, Haji. Saya... Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Khalidah, walaupun alamat email palsu, Ustaz tahu hati Khalidah tulen. Ustaz tidak menyesal dengan apa yang berlaku. Rancangan Allah pasti ada hikmahnya. Jadilah nanti anak yang solehah dan jadilah diri Khalidah yang sebenar. Sabda Rasulullah SAW, katakanlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Salam kasih sayang Ustaz kepada seluruh penduduk di sini. Assalamualaikum.
Astaghfirullah, apa buat ni Khalida? Saya minta maaf sebabnya saya yang tahan, Ustaz. Bukan Khalida. Siapa cerita? Tak, saya tak apa-apa pun. Motor je, minyak tumpah. Siang motor. Ustaz, tolong jangan pergi. Saya kan dah disingkirkan oleh JKK. Haji Jaafar baru je suruh saya cakap perkara ni. Dia kata pihak JKK minta maaf atas penyingkiran yang tak berasas tu. Kita semua tahu apa puncanya kan? Tapi saya tetap malu, Cik Rosita. Semua orang dah tahu. JKK dah hantar email dan letak dekat Facebook JKK. Saya sendiri yang tulis permohonan maaf tadi. Dan saya kata saya yang bertanggungjawab atas semua fitnah tu. Tapi saya tetap masih malu. Ustaz malu dengan siapa? Malu pada orang yang menerima mesej-mesej saya. Ida, pergi sana. Alah Mama, nak dengar. Mama kata pergi. Saya lagi malu nak berdepan dengan Ustaz. Saya terlalu ikut emosi. Saya fikir semua lelaki sama. Tapi lepas saya baca email dan mesej-mesej Ustaz, baru saya sedar yang Ustaz tak sama dengan semua lelaki yang saya pernah kenal. Cinta Ustaz bukan kerana saya semata, tapi kerana Allah. Cinta abadi itu untuk Allah. Perasaan yang kita ada sekarang ni hanya pinjaman saja. Satu hari nanti kita kena pulang kembali. Ustaz maafkan saya. Saya redha. Ustaz sudi terima saya seperti Nabi Muhammad menerima lamaran Sayyidatina Khadijah. Kalau tu satu lamaran, salahnya. Sudikah Ustaz membimbing saya yang masih tercari-cari jalan? InsyaAllah. Moga-moga kita sentiasa berada di atas jalannya. Saya banyak kekurangan. Yang sempurna hanya Allah, Cik Rosita. Terima kasih ya Allah kerana mendengar isi hatiku.